Kenapa bila kita sayang seseorang tu sangat-sangat, selalunya Allah akan uji kita dengan orang tu, sama ada dia pergi daripada kita ataupun dia sakitkan hati kita. Jom kita belajar daripada kisah Nabi Ibrahim AS. Baginda tunggu berpuluh tahun untuk nak dapatkan zuriat, dan bila dapat Nabi Ismail AS, sayang baginda ni melimpah ruah. Normallah sebagai seorang ayah yang cintakan seorang anak, tapi tiba-tiba Allah perintahkan suruh sembelih anak kesayangan baginda tu. Logik ke? Allah yang Maha Pengasih suruh sembelih anak sendiri. Dekat sinilah ada rahsia Allah yang kita nak belajar sama-sama. Allah bukan nak Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail, tapi Allah nak Nabi Ibrahim sembelih rasa memiliki dalam hati. Sebab di hati seorang Khalilullah, kekasih Allah ni, tak boleh ada dua cinta yang setara. Allah nak Nabi Ibrahim kosongkan hati daripada makhluk, supaya yang tinggal hanya Allah. Bila Nabi Ibrahim ikhlas letakkan pisau, Allah terus ganti dengan haiwan lain. Nabi Ismail tak mati, tapi rasa memiliki dalam hati Nabi Ibrahim yang mati. Ingat pesan ni, apa yang kita lepaskan kerana Allah, dia takkan hilang. Dia cuma bertukar bentuk jadi pahala, jadi nikmat, jadi rahmat, ataupun datang balik dengan version yang lebih baik.